Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillazi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita sembang semalam tentang makan muraqabah. Makan muraqabah tu makam yang mana kita berbuat ibadah dengan menyaksikan bahawa dalam kesedaran bahawa Allah menyaksikan setiap perbuatan kita, sama ada zahir ataupun batin, sama ada di dalam hati ataupun di luar. Allah sebagai saksi dan menyaksikan tentang perbuatan kita dengan kesedaran bahawa yang berbuat tu adalah roh, yang mana roh tu membawa 7 sifat ma'ni. Kenyataan pada Allah membawa sifat-sifat Allah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam tu pada diri. Jadi orang yang berada pada makam muraqabah ni, yang mana dia dapat menyaksikan bahawa Allah menyaksikan dia. Dia merasakan bahawa Allah menyaksikan dia. Walaupun dia tak dapat tengok Allah, tak dapat melihat Allah, tapi dalam kesedaran bahawa Allah melihat setiap gerak laku dia, perbuatan dia. Di sini orang yang masih lagi ada diri. Maknanya dia masih lagi dalam keadaan melihat dengan mata hatinya bahawa apa yang diperbuat tu adalah roh yang berbuat. Roh yang berbuat tu, roh yang berbuat dengan sifat-sifat, 7 sifat makni yang Allah telah tajalikan kepada roh tu. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam yang ada pada diri dia. Jadi di sini dia belum lagi pergi kepada kepada penghujungnya. Al-insanu siri wa ana siru wa siri wa sifati la warihi. Insan itu adalah rahsiaku dan aku adalah rahsia insan. Sifat-sifatku adalah rahsiaku dan sifatku tak lain daripada diriku. Al-insanu siri, insan itulah rahsiaku. Wa ana siruhu, dan aku adalah rahsia insan. Wa siri wa sifati, rahsiaku adalah sifatku. Wa sifati ala warihi, sifat-sifatku tak lain daripada diriku. Itu yang dikatakannya. Pergi kepada itu, dia orang muraqabah ni berhenti setakat yang dia memandang bahawa roh tu masih lagi bukan Allah, tapi tak lain daripada Allah. Sebab roh tu membawa 7 sifat ma'ni yang bawa sifat-sifat Allah. Penghujungnya yang kita kata tu, roh adalah, dia kata walaupun roh bukan Allah, tetapi roh tu tak lain dari Allah. Maknanya dia dalam kesedaran bahawa Allah melihat dia, apa yang dia perbuat. Dia tak dapat tengoklah Allah lagi, dia tak dapat melihat lagi. Tapi dia merasakan bahawa Allah sentiasa memantau dia. Allah menjadi saksi setiap apa yang dia perbuat. Tapi di hujung-hujungnya tu, dalam kesedaran bahawa roh lah yang berbuat. Roh tu daripada mana? Roh tu daripada Allah. Pentajaliannya dalam roh tu ada 7 sifat ma'ni pada roh tu. Sifat-sifat tu lah yang berbuat. Dan sifat-sifat tu adalah sifat Allah. Dia berhenti dekat situ hujung dia. Pergi kepada hari ini, Allah SWT makan musyahadah. Lepas muraqabah, musyahadah. Muraqabah adalah, maknanya muraqabah adalah di sebelah pihak makhluk. Makhluk merasakan bahawa Allah melihat dia, Allah memandang dia, Allah memantau dia, Allah menjadi saksi pada dirinya. Di malam muraqabah. Tapi atas ni di makam musyahadah ni, yang mana bukan lagi makhluk melihat, tetapi dia boleh bukan lagi makhluk merasakan Allah melihat dia. Di makam musyahadah ni, dia mensyahadahkan Allah. Dia menyaksikan Allah. Mensyahadahkan. Jadi makam musyahadah ni, dalam buku kitab ni kata makam musyahadah adalah menyaksikan wujud kezahiran Allah pada diri insan. Bahawa tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini melainkan Allah yang wujud semata-mata. Jadi di makam musyahadah ni
Maknanya dia menyaksikan bahawa wujud zahir kezahiran Allah pada dirinya, pada insan tu adalah kezahiran, kenyataan Allah. Dan tidak ada yang wujud dekat alam, pada alam ni, pada dirinya, melainkan Allah yang wujud semata-mata. Maknanya di sini dia melihat bahawa penzahiran Allah pada insan dan juga pada seluruh alam ni adalah yang wujud hanya Allah semata-mata. Seorang abid yang mendirikan ibadah solat pada makam musyahadah, dia wajib melihat dan menyaksikan Allah pada dirinya, sehingga Tuhan yang ia sembah betul-betul zahir dan nyata. Inilah agaknya yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah, la na'budu rabbana lam yara. Imam Ali bin Abu Talib karamallahu wajhuh mengatakan, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kami lihat. Ini fahaman bahawa Tuhan yang disembah itu betul-betul kita lihat dan kita saksikan akan wujud dirinya. Dan bagaimana mungkin seorang abid menyembah Tuhan namun Tuhannya tidak terlihat oleh mata zahir dan mata batin? Faham tak dekat sini? Ya. Makam musyahadah. Makam musyahadah itu makam menyaksikan kezahiran Allah, melihat sesuatu tu di luarnya dan juga pada dirinya.